Unimas saya buat diploma. Okey. Adalah cerita lainnya. Saya buat diploma teater di Melaka dulu. Okey. Kemudian baru saya pergi ke Unimas. Perjalanan saya panjang lah. Bila saya dekat Unimas, saya ingat saya kira agak-agak macam veteran dalam kelas lah. Agak yang paling berumur lah daripada orang lain. Okey. Cuba abang ceritakan. Lepas habis SPM, apa abang buat? Lepas habis SPM masuk STPM. Ini tak overrun ke ni? Tak apa, okey. Lepas habis SPM, abang pergi ke STPM. Lepas habis STP tu apa abang buat bang? Lepas STP. Lepas STP, saya tak buat banyak benda. Saya tak lama lepas tu saya terus ke Diploma tu. Diploma di Melaka. Habis di sana saya terus masuk ke Unimas. Oh, macam mana boleh pergi diploma dalam bidang teater ni? Diploma siapa yang mendorong abang? Okey, dia kisahnya bermula di form 6 sebenarnya. Okey. Kisah dia bermula form 6, saya jurusan sastra. Oh, okey. Kesusastraan. Saya sekolah tingkatan 4 dan 5, saya sekolah lelaki, tak ada perempuan pun. Saya ni memang pemalu, introvert. Saya memang pemalu. Tiba-tiba nak kena belajar sejarah hikayat Antuah, sejarah Melayu, kitab dia tebal-tebal. Betul. So tiba-tiba aku nak kena berpuisi, bersajak bagai kan. Bukan dalam line saya masa tu. Saya walaupun saya macam ni, tapi dulu saya dalam kelas saya senyap. Lagi bisa malu dengan perempuan. Oh ya ke? Saya tak ada keyakinan bercakap depan orang. Itu dulu yang sebenarnya masa form 6 ni. Saya culture shock daripada sekolah yang teknik campur tu dengan sekolah yang agak teratur. Sekolah teknik agak tak teratur sikit hidup saya. Bila masuk tu saya jadi nak try jadi baik lah. Baca buku tapi sebenarnya otak lain. Otak tengah nyanyi lagu KRU. Tu bila kat situ tiba nak fahamkan sejarah tu susah kan. Tapi saya suka subjek sejarah. Nak jadikan cerita, sekolah saya ada pertandingan drama peringkat sekolah-sekolah yang dipetik daripada hikayat sejarah Melayu. Okey, masa tu sekolah saya kena buat satu cerita teater, tajuk dia